Mak beruk. Saya nak pinjam anak 2 jam awak pusing-pusing nak Jabatan Pulau Pinang boleh? Gitu. Faham? Beruk nak ajar jangan beri ke orang anak. Tapi anak orang Melayu, orang boleh mari ambil di rumah. Faham? Wak lari nak pergi mana? Pergi Kelah, nak pergi Patah, nak pergi Bukit, camping, macam-macam hal. Nikah tak? Tak nikah lagi. Dah tu mak dia badar dari beruk. Ke tak betul? Ada. Kan semua pengajaran belaka tu. Beruk boleh pergi ambil anak dia. Ambil pinjam anak saya ke nak pergi camping. Tak ada pegang, bawa bahan tak tekak 15 jari. Faham? Padahal beruk tak sekolah pun dia reti bahasa. Faham? Kita tak reti. Ni molek mak pula marah. Girlfriend lama tak beri, boyfriend lama tak ambil. Boyfriend hang lama sungguh tak main tengok hang. Pergi mana? Selalu main ambil hang pergi jalan-jalan, pergi pantai. Ni lama tak main. Ada apa-apa ke? Suruh mari ambil. Nampak? Mari ambil anak dia, tak kahwin, tak apa. Oh, molek-molek ada. Ping, bunyi motor. Mak puan kata, siapa tu? Naik motor lagu tu. Mak tak rajin tengok ni. Siapa ni? Saya ni kawan anak makcik lah. Sama-sama sekolah. Kami kawan baik dua. Kata ada apa? Nak ambil anak makcik lah, pergi jalan-jalan Queens Bay. Berlari mak pergi panggil anak rumah belakang. Leha ni boyfriend hang, mari ajak jalan, mai cepat. Bodoh punya mak. Nampak? Awak hantar apa lah, apa mak boleh apa bagi itu. Adik-adik semua nak tengok. Ni nak tengok ni boyfriend hang, handsome juga noh. Boleh puji balik. Ayah mana? Ayah sejik. Subhanallah. Ayah pun balik. Girlfriend dengan boyfriend tak dang nak keluar dari pintu pagar. Terserepok dengan ayah depan pintu pagar. Lihat hang, siapa ni? Hang nak pergi mana? Bawa anak aku nak pergi mana? Tak, saya kawan anak pakcik ni, kawan dia. Saya 4 tahun dah kawan dengan anak pakcik ni dekat U. Kami ni kira ni lah couple lah, nak kahwin bila-bila. Oh macam tu. Bawa motor dia elok, jangan bagi accident. Kata bodoh punya ayah. Faham? Ingat nak katok ngetokak. Faham? Ini lah akhir zaman. Faham? Pasal apa? Pasal tak ambil pengajaran. Tahu kata Nabi ajar, natang pun ajar kita supaya reti. Neh?